Assalamualaikum, jumpa lagi. Ni daun betik hari tu yang mak ada post. Pokoknya mak dah tebang. Jadi mak ambil lah daun yang muda. Konon-kononnya nak rebus ni. Ini bunganya sekali, tak banyak, sikit je. Ini mengikut sahabat-sahabat sini cakap lah. Bubur asam. Mak bubur asam Jawa sebab asam keping tak ada. Mak rebus, tunggu dia mendidih, lepas tu bubur garam. Dan mendidih tu mak jeburnya dah. Tapi sebelum tu mak masukkan bikarbonat. Kalau bikarbonat ni dia tak lama rebusnya, sekejap je. Tu membusar. Apa namanya tu, bahasa Jawanya tak kerti. Dari tu kita masukkanlah daun betik tu. Tak lama kalau kita celur pun sekejap. Dah celur kita basuh lah ya. Mak pun tak tahu yang mana tua, yang mana muda. Tapi muda lah yang mak ambil ni, pucuk dia kan. Tapi sebetulnya cuma aksen je mak ni masak. Beria-ya je mak masak. Mak rebus dululah. Ingat lepas ni bolehlah mak tumis ke dengan cili. Tapi mak sendiri pun tak tahu. Mak cuba je buat. Lepas tu tak tahu siapa nak makan. Mak cuba rasa-rasa pahitnya. Ya Allah, macam mana boleh kata sedap. Mak cuba nak makan. Teringin pula dia orang kata sedap nak makan. Ini kita dah rebus, dah lembut. Tak boleh lama-lama, nanti dia hancur. Hari ni mak ada buat sambal sardin, cili padi. Ni ada bakinya, mak tinggalkan sikit. Mak masukkanlah daun pucuk betik ni. Goseng-goseng gitulah, tak payah bubuh apa-apa lagi. Dah cukup lah tu dalamnya tu bahannya. Masin sedapnya. Semua dah bubuh. Kita goseng-goseng aja dengan kuah sardin tu. Ada sardin mak tinggalkan seketul untuk mak je lah. Yang lain semua mak dah asingkan. Tak boleh ni campur. Dia orang semua tak nak makan. Gitu aje lah. Goseng-goseng gitu. Tunggu sampai dia dah mendidih, dah agak-agak kering tu. Mak angkat lah. Banyak juga nampak tu kan. Ada 3 pokok. Pucuknya mak ambil. Itu je lah. Okey, kita cuba nak makan nanti. Assalamualaikum.